Kenapa kau makin muda? Di manalah tempat aku nak bermanja? Cik, janganlah bersedih. Makanlah, Cik. Dah 7 hari Cik tak makan. Kalau Cik sakit, semua orang dalam rumah ni susah, Cik. Macam mana aku nak makan, Abu? Selama ni aku makan bertiga. Sekarang tinggal berdua. Asal makan saja,
teringat arwah makcik kau tu. Makcik kau tu. Sudahlah Manisha. Janganlah kau bersedih. Mari nak. Mari. Cik, makanan ni semua siapa nak makan, Cik? Makan aku berdua lah, Bu. Bagus juga Mak Encik mati ya lah, Bu. Kita hari-hari makan ayam. Jika kau tak mau makan, Manisha, perut bapak berasa lapar. Biar bapak pergi jamah sedikit. Tidur. Selamat malam. Labi, sampai hati kau berdua, sampai licin kau kebal. Apa boleh buat, Cik? Rezeki Allah. Rezeki Allah. Makan. Makan jangan malu. Bulan ini aku potong gaji kau, tahu? Encik suruh makan, Cik tak mau makan. Sekarang kan dah sakit. Aku ni sakit. Bukan sakit pasal tak makan dah, Bu. Apa sakit apa, Cik? Aku ni sakit pasal tidur keseorangan. Oh, Encik nak tidur berdua. Senang saja. Cik boleh pilih. Nak tidur dengan saya ke atau nak tidur dengan Labi ke? Itu dengan kau berdua buat apa? Seram bulu tegak aku. Kalau Encik nak mau tidur dengan kita berdua, saya boleh tolong carikan anak dara yang cantik buat Encik. Iya kan, Nabi? Ya, Encik sekarang orang bujang. Encik boleh kahwin dengan siapa saja Encik suka. Cik. Sekarang tak boleh. Mak Encik baru mati 40 hari. Kalau Cik nak kahwin juga, terpaksa menunggu 100 hari. Aduh, datang demam aku. Aduh, demam aku. Ya, Encik. Ada apa, Encik? Abang Gabi, tolong pijitkan kepala Manisha. Pasal picit jangan susah, Encik. Kalau Encik nak picit, pukul 3 pagi pun saya datang. Abang Labi, Saya. selama Mak meninggal, Manisha susah sekali nak dapat tidur. Kenapa Encik tak beritahu pada saya? Saya boleh tindangkan Encik tidur. Betul ke Bang Labi? Betul, Cik Manisha. Dindangkanlah Bang Labi.
meracunlah diri. Tiap insan hai tidaklah kekal, tentukan pulang di mana berasal. Janganlah sedih, hai janganlah pilu, serahkan pada Allah yang satu. Mana balamu? Dengan sini tu, Cik. Oh dunia ibaratnya roda, naik turun tiada hentinya. Sama juga hidupnya manusia, ada yang riang dan ada yang duka. Barang yang pas, hai jangan dikenal. Kalau dikenal, meracun diri. Mati aku ya labu. Tidak, Cik. Saya pukul nyamuk. Takkan kau nak mukul nyamuk begitu kuat? Besar nyamuk ni, Cik. King of the nyamuk. King of the nyamuk. Kalau itu memang besar ya. Kembali semula, barang yang lepas, hai jangan dikenal. Kalau dikenal, meracun diri. Labi. Apa siu? Apa kau tolak-tolak ni labu? Kau bertebiak nak mampus ya? Selain pada kau menyanyi, apa kau buat dengan Manisa, Labi? Aku tak buat apa-apa. Cik Manisa suruh aku picit-picit kepalanya, aku picit lah. Lagi? Sudah aku picit, aku naik seronok. Aku urut-urutkan rambut dia. Kau urut-urutkan rambut dia? Lagi? Lepas tu aku naik geram. Aku cubit-cubitkan pipinya lah, Bu. Kau cubit-cubitkan pipi dia? Lagi? Lepas tu Cik Manisa pula naik geram. Terus, cepat. Dia cium aku dekat sini. Dia cium? Biar lagi. Kau tak boleh salahkan aku lah, Bu. Cuba kau luruskan tangan kau. Alamak, teruklah aku. Lagi panjang tangan dia. Labu, buat apalah kita bergaduh? Kita berdua kan dah mengaku saudara. Kan lebih baik kita berdamai. Ya, kita berdamai. Mari kita berdamai. Allahumma Sayyidina. Labi, kau ada pujaan hati. Aku pun ada pujaan hati. Kau ada skipping gambar, aku pun ada skipping gambar. Kan gitu? Kenapa?
Sekarang, bagilah aku tengok gambar pujaan hati kau tu. Tak boleh lah, Bu. Itu rahsia aku tu. Kau tunjukkanlah gambar kau tu. Aku tak boleh. Engkau dah lari. Kau nak rahsia bila kita nak tengok? Sekarang, mari kita tunjuk sama-sama. Ha? Pegang gambar. 1, 2, 3. Hari ni, putus saudara, putus sahabat, putus semuanya. Labi, ini kepala bapak aku. Ini kepala bapak engkau. Kalau kau nak jantan, kau berani, kau turunlah pijak kepala bapak aku. Apa lagi? Marilah. Oh, ini kepala bapak engkau ya? Ya. Ini. Hai. Sekarang kau pijak pula kepala bapak aku. Kau lanyak-lanyak kepala bapak aku sampai jadi roti canai ya. Lanyak. Aku buka langkah 12. Hai Tadin. Kau lanyak-lanyak kepala bapak aku diam. Aku twist sikit kepala bapak kau serbu, kau nak perang dengan aku, perang sahaja ya. Tak boleh Nabi. Nabi, mari kita bertumbuk cara halus-halusan. Lemah, lembut, macam dipuput oleh sang bayu. Halus-halusan. Mesti tertib, yang dulu didulukan, yang kemudian mesti dikemudiankan. Halusan macam mana? Ya, jangan keluarkan dah. Tojo. Yap. Ready, Jamal, ready. Jek. Tojo. Jek. Sabar. Ya. Tang. Duduk. Ready. Jamal. Jamal. Jamal, sing, mari turun. Apa je? Jamal, kau jadi secondary dia. Ini ring, ada orang mau pakai. Siapa kau punya nama? Rocky Labu. Rocky Labu. Champion of the Screw. Kau? Saya. Joe Labi, champion of the Spana. Oh, boy, macam Joe Louis dengan Rocky Marciano. Asing, kau jadi secondary. Bawa dia orang tukar pakaian. Apa nak kami pakai jampi ya? Yalah, orang nak pergi berat penumbuk. Apa yang kau jampi? Besi datang daripada Kedah. Nak pergi kau gigi pergi biar tinggal gusi dengan lidah. Amboi, teruk itu. Labi, lebih baik lekas kau mengucap sebelum kau naik atas ring. Nanti kau kena penumbuk sulung aku satu, kau mati tak nak mengucap, Labi. Kalau gitu aku nak jampi juga. Pergi berderap mari, jadi bau. Kalau kudis dah bercampur dengan kurap, tangan tak berhenti asyik menggagu. Apa pula tu? Aku nak bagi lemah semangat. Teruklah aku. Barulah kena buku dengan kuas. Pergi berderap mari. Kalau kudis bercampur kurap, pergi berderap mari. Sudah siap semua? Semua, Cik. Sekarang kau, Joe Labi. Mari timbang sini. £100, Cik. 100 pound. Kau ingat Jamal, 100 pound Joe Labi. Baik. Sekarang kau berdua bertukar pula. Rocky Labu. Wah, 175 pound, Cik. 175 pound? Tapi dia punya badan kurus. Joe Labi lagi gemuk daripada dia. Macam dia boleh lebih pound? Kalau Encik mau tahu, alright, dawai, pulang besi. Oh, itu berat tu. Sudah cepat. Ambil glove. Jangan tunggu lama-lama. Nanti otak aku pun boleh jadi gila. Cepat sikit.
Kasih dia orang pakai glove. Pada malam ini kita akan mengadakan suatu perlawanan boxing yang istimewa di antara Rocky Labu, Champion of Screw. Dan pasangannya Joe Labi, Champion of Spana. Dan mereka akan berlawan sehingga salah seorang daripada mereka didapati kalah atau mati. Tidak dikirakan berapa round pun. Belum lagi dah. Barang siapa di antara mereka didapati menang, mereka akan dikawinkan dengan seorang gadis jelita yang bernama Manisa. Kita mula sekarang. Masuk, masuk. Masuk, masuk, masuklah. Apa main boxing dekat luar tali? Kalau kau nak main boxing dekat luar tali, dekat Tanjung Rambutan sana ada gelanggang bagus tempat kau. Kau boleh main luar ring, dalam ring, bawah ring pun kau boleh main. Janganlah marah, cik. Tak marah. Cuma nasihat. Ya Allah, ya Tuhanku, kau ampunkanlah dosaku. Di mana dua orang ni dah terlepas, bikin menyusahkan otak aku, menyusahkan kaum-kaum boxing di dalam dunia ni. Ni apa punya boxing ni ada pakai main dekat tali-tali, ha? Aku fikir kalau korang berdua nak main boxing pakai dekat tali-tali, aku nak retire daripada jadi lepri. Aku boleh jemput satu lepri daripada Tanjung Rambutan untuk menjaga korang berdua. Dia lebih bagus daripada aku. First class. Tip top.
Apa punya kata kau main? Boxing mana boleh main gigit telinga? Bodoh. Kenapa kau lambat kasih paham? Wah, kau pukul aku, ha? Mula sekarang. Steady. Nasib baik Joe Louis tak ada kat sini. Kalau Joe Louis ada kat sini, dengan aku sekali kena tembak. Boxing mana boleh pakai tenang? Dia boleh ni. Itu dia siam lain. Ini boxing internasional. Itu betul kau? Oh, engkau main boxing siam ya? Ini mau datang boxing Melayu. Dia bersilat pula. Cat! Aku nak telefon mentor hospital. Kalau ada kosong, aku sendiri yang nak masuk. Sana ada lebih aman daripada 2 orang. Masuk. Masuk tengah. Kau bidang gua. Mana beli? Grandfather. Polis. Lebih kata melawan. Ya Allah, cepatnya. Jolis pun tak ada lawan macam ni, cepat. Wah, champion dunia pun tak ada lawan sampai begini. 127 round.
Habis. Sekarang perlawanan malam ini dimenangi oleh... Kau pun knockout juga. 1, 2, 3. Lekas ambil kereta. Satu, dua, tiga. Halo Encik, siapa menang? Tiga-tiga sekali kalah dengan aku sekali. Wah, Bapak macam anak teruna nampaknya. Kenapa Bapak tak pakai serban? Yang sebenarnya bukan Bapak tak mau pakai serban. Bapak dah lupa mengikatnya tuh. Dulu Bapak ikat kan boleh? Dulu bukan Bapak yang mengikat. Arwah mak kau yang mengikat sorban tuh. Takkanlah Bapak tak belajar masa Bapak pergi Mekah dulu? Belajar tuh memang belajar. Dah lama lupa lah. Sudahlah nak. Kalau Bapak tak pakai serban, orang kan tahu juga Bapak ni siapa? Haji Bahir. Tinggallah nak. Bapak ni nak pergi mana? Nak pergi ke apa? Bukan. Nak pergi ke ofis. Tinggal ya nak. Bapak ni dah bertebiat agaknya. Selamat pagi, Encik. Selamat pagi. Encik. Encik ni tak lupa apa-apa kah? Lupa? Tak ada. Lupa apa lagi? Hari tak hujan. Buat apa kita bawa payung? Bukan payung, Encik. Sarban. Oh, sarban. Ya. Sarban aku basah semua. Kena hujan tadi malam. Hujan. Malam tadi tak hujan. Kau perlikan aku ya Labi. Budak ni. Sekali aku lasin kau nanti, baru kau tahu. Tekan aku baku kubis. Baik, Encik. Kenapa kau tak Labi? Jangan marah, Encik. Salah masuk dia, Encik. Selamat pagi, Cik. Selamat pagi.
Oh, kau perlikan aku ya? Tak ada. Tidak. Karim ni bilang, Pak Haji ni sehari-hari handsome saja. Macam Rock Hudson. Muka aku ni macam Rock Hudson. Kamu dah makan semua? Belum, Cik. Ahmad, Ya, Cik. kau pergi di hotel depan tu, kau order 3 mangkuk kopi. Telur separuh masak. 2 biji tiap-tiap seorang. Terima kasih. Cik Haji Bakir belanja pagi ni, tahu? Baik, Cik. Terima kasih. Apa aku cakap? Betul tak? Haji Bakir ni pantang dipuji, kau tahu? Puji. Kau pergi dah. Oh, dah pergi dah. Apa dah? Selamat pagi, Encik. Encik nak beli kain? Hari ni semua kain baru, Encik. Saya nak beli kain putih. Berapa harganya satu helai? RM1. Kalau satu kayu, RM40, Encik. tak boleh ke kurang sedikit? Sebab kain ni ialah untuk anak-anak yatim. Anak yatim? Berapa banyak, Cik, nak beli? 5 kayu. 5 kayu? Oh, begini, Cik. Lebih baik Cik sendiri berjumpa dengan tuan saya. Saya rasa harganya boleh dapat kurang sedikit. Sebab angin dia hari ini ada sikit baik. Tunggu sekejap, Masuk. Cik, di luar ada seorang perempuan bukan main cantik lagi. Kau semua cantik. Lembu diberi gaun, kau bilangkan cantik. Sumpah, Cik, begini potongannya tak ubah macam arwah isteri Cik dulu. Itu cantik tu. Apa maunya? Dia nak beli 5 kayu kain putih. Harganya dia minta kurang sedikit. Suruh dia masuk. Baik, Cik. Cik, silakan. Selamat pagi, Tuan. Selamat pagi. Osman, Ya, Cik. aku hadiahkan lagi 2 biji telur separuh masak buat kau. Pergi kas. Terima kasih, Encik. Silakan. Kenal dengan saya, Haji Bakir. Murniati. Silakan. Terima kasih. Cik Murni datang kemari untuk menawar kain putih, bukan? Benar. Kenapa banyak sampai 5 kayu? Sebenarnya kain ini bukan untuk saya, Tuan. Tapi untuk anak-anak yatim. Oh, untuk anak-anak yatim? Apa hubungan Cik Murni dengan anak yatim? Saya adalah salah seorang gurunya, Tuan. Oh, guru. Ya. Kalau Tuan tak percaya, ini bukti ya. Terima kasih. Kalau begitu tak banyak murid cikgu. Banyak, Tuan. Ini hanya dalam jagaan saya saja. Oh, banyak juga ya. Yang tua-tua bangka ni anak yatim juga, cikgu. Mana? Tidak, Tuan. Dia ialah guru-guru yang mendidik anak yatim. Jangan marah, cikgu. Tak apa. Yang ini ibu cikgu Murni. Oh, bukan, Tuan. Dia ialah guru besar sekolah anak yatim.
yang ini siapa pula, cikgu? Yang ini ialah guru kecil, Tuan. Bagus. Bagus jiwa Cikgu Murni. Sama dengan jiwa saya. Saya cinta kepada anak yatim. Termasuk Cikgu Murni. Osman. Sayang, Cik. Kau bungkuskan 10 kayu kain putih, kau berikan kepada Cikgu Murni. Baik, Cik. Cik, ini budak-budak di luar dah minta telur lagi yang macam Cik. Jangan dikatakan telur. Kepala gajah pun sekali kau nak makan, makanlah. Haji Bakir sanggup membayarnya. Terima kasih, Cik. Memang kuli-kuli saya tu manja dengan saya. Sebab dia sayang dengan saya, Cikgu. Berapa harga kain putih itu, Tuan Haji? Cuma harga sekeping gambar. 10 kayu kain putih, bawalah dengan Cikgu Murni. Saya mau ini saja, okey? Okey. Terima kasih, Tuan Haji. Kembali. Cikgu-cikgu sekalian, saya sebagai guru besar di persatuan ini, saya mengucapkan terima kasih pada Cikgu Murni. Kita menyuruh Cikgu Murni membeli 5 kayu kain putih dengan harga sebanyak RM200. Tapi Cikgu Murni mengadakan 10 kayu kain putih dengan tidak ada bayaran 1 sen pun. Marilah kita memberi tepukan mesra pada Cikgu Murni. Cikgu-cikgu sekalian, persatuan kita ini masih kekurangan uang tabung. Dengan apakah jalan untuk menambah uang tabung kita itu? Cikgu, saya anjurkan supaya kita adakan malam aneka ragam. Cikgu, saya sokong. Bagus. Lagi? Cikgu, saya usulkan bagaimana kalau kita berniaga, Cikgu? Niaga apa, Cikgu? Niaga mesiam? Cikgu, saya usulkan bagaimana kalau kita mengadakan pungutan derma dari rumah ke rumah. Cikgu, saya sokong. Saya sokong, Cikgu. Saya sokong, Cikgu. Saya sokong. Saya sokong, Cikgu. Saya sokong, Cikgu. Saya sokong, Cikgu. Ya, bagus. Hai, Cikgu Murni. Hai, Cikgu Murni. Aku ni dah lama bujang, Cikgu Murni. Cikgu Murni, Cikgu Murni, kalau kau kahwinlah dengan aku, uang ni semuanya aku serahkan dengan kau. Amboi manisnya kau, tak ubah macam janda aku, sayang. Aduh, nyawa. Assalamualaikum. Siapa pula tu? Orang sedang basmara, macam-macam yang datang. Labu, Labi. Saya Encik. Ya. Dekat kau turun. Lihat siapa yang bawa tu. Baik, Encik. Nanti. Labu di sini, Labi turun sendirian. Baik, Encik. Apa khabar, Encik? Khabar baik. Dah makan? Sudah. Labu, aku nampak ada 2 orang di tanah. Dia bilang dia dah makan. Ada 2 orang di tanah, Cik. Dia bilang dia dah makan. Aku tahu dia di tanah. Takkan atas bumbu. Pergi tanya, apa dia mau? Bahalul? Apa dia mau, Bahlul? Bahalul.
Encik. Mau apa, Encik? Kami berdua ni datang nak minta derma. Oh. Dia datang nak minta derma. Dia datang minta derma, Cik. Derma? Derma apa? Derma apa, Labi? Derma apa, Encik? Derma anak yatim. Oh, saya kenal. Derma anak Muhammad yatim yang tinggal di belakang masjid tu. Nanti. Bukan anak Muhammad yatim. Anak yatim, anak yang kehilangan ibu bapa. Oh, anak yang kehilangan ibu bapa tu anak yatim, Encik? Betul. Maafkan saya, Encik. Dulu saya tak pergi sekolah. Tak apa. Derma anak yatim, anak yang kehilangan ibu bapa. Derma anak yatim, Cik. Anak yang kehilangan ibu bapa, Cik. Kenapa kau menangis? Mana laki-laki perempuan? Labi, laki-laki ke perempuan? Encik berdua ni laki ke perempuan? Sampai tak kenal laki-laki dan perempuan. Tentulah kami ni laki-laki, Encik. Laki-laki ya? Maafkan saya, dulu saya tak sekolah. Oh, tak apa. Dia bilang dia laki-laki. Dia bilang dia laki-laki, Cik. Labi tak tahu, jangan-jangan dia pondan tak? Pondan? Beritahu aku demam. Labi, Pak Haji demam. Tadi duduk elok-elok ni dah demam. Mula. Pak Haji betul-betul demam tak? Tak ada. Oh. Encik, sebenarnya Pak Haji tak demam, tapi dia suruh bilang dia demam. Pak Haji, Labi dah pecah lubang, Cik. Jika kau punya Labi, takkan aku mati mau kau tahu. Tapi aku tak nak buat. Temukan aku. Kenapa kau di sini, setan? Kenapa saya sudah lebih? Labi, kalau tak saya suruh dia mari tengok. Cik, silakan naik, Cik. Bilik saya di ujung, Cik. Oh, baik. Assalamualaikum, Tuan Haji. Tuan Haji. Waalaikumsalam. Silalah masuk, Encik. Duduklah di sebelah saya ni. Labu. Baik, Cik. Ambilkan kursi buat Encik ni. Baik, Cik. Tuan-tuan ni datang nak menjalankan derma anak yatim piatu ya. Benar, Tuan Haji. Bagus. Bagus kita tolong anak yatim. Saya ni lebih yatim daripada anak yatim. Yatim yang macam mana, Tuan Haji? Bapak dah mati. Mak dah mati. Isteri saya baru mati. Encik jangan lupa goyang, Cik. Kan lagi bagus tuan-tuan carikan derma. Bagikan dengan saya. Tuan Haji orang besar. Yang nak dicarikan derma ni anak-anak kecil, Tuan Haji. Oh, anak kecil. Labu. Saya, Cik. Ambilkan duit aku di kocek tu. Baik, Cik. Ada RM1 saya, Cik. RM1? Bagus. Berikan sama Encik ni. Jangan lupa goyang, Cik. Sedikit saja, Tuan Haji. Kan anak kecil. Anak kecil tak boleh banyak menyimpan duit. Aduh. Cikgu-cikgu sekalian, hari ini kita mendapat pungutan derma sebanyak 750. Tidak termasuk Cikgu Suda dan Cikgu Maun. Saya harap mereka itu pulang, dia akan membawa 1-200 lagi.
Itu pun dia sampai. Cikgu Sudar, berapakah pungutan cikgu hari ini? RM1, cikgu. RM1? Mengapa kebanyak sangat? Entahlah, cikgu. Cilaka punya Haji Bakil. Dia bilang budak-budak tak boleh pegang duit banyak-banyak. Haji Bakil? Cikgu Sudar, saya tak percaya Haji Bakil boleh menerima sebanyak itu. Sumpah, wallah Cikgu Murni. Kalau cikgu tak percaya, tanya Cikgu Maun. Memang benar, cikgu. Haji Bakil tu pelokek. Tak hidung masin. Saya tak percaya. Saya tak percaya sama sekali. Baiklah. Besok saya sendiri akan ke rumahnya. Boleh, saudari. Betulkah ini rumah Tuan Haji Bakil? Oh, ya. Ini memang rumah Tuan Haji Bakil. Dan saya, anaknya. Bapaknya ada di rumah tak? Bapak saya? Nanti saya tanya pada orang gaji saya, ya. Silakan. Labu! Ini orang gaji saya panas-panas. Labu! Apa kau nak, Labi? Cuba kamu tengok bapak aku ada di rumah tak? Bapak kau? Bapak kau kan dah mampus. Kau ni sampai tak boleh bakat langsung. Maafkan saya, Encik. Sebenarnya saya ni bukan anak Haji Bakil. Saya orang gajinya. Orang gaji? Iya. Ada apa, Encik? Saya datang ni nak minta derma. Oh, derma? Labu, bilang sama Pak Haji orang datang nak minta derma lagi. Derma lagi? Demam lagi lah Pak Haji aku ni. Cik. Oh, Cik. Cik. Oh, Cik. Ada saja. Ada orang datang minta terima, Cik. Alah, datang pula dalam aku. Ada aku kata. Demam lagi Pak Haji aku ni. Datang pula dalam aku. Cik dengan Nasur? Datang pula dalam aku. Alah, datang pula dalam aku. Remukkan aku lah, Bu. Baik. Remukkan aku lah, Bu. Baik. Alah, lekas kau beritahu. Dengan dia aku demam. Aduh. Labi, Pak Haji demam. Tadi duk elok main gramafon tahu-tahu dah demam. Alamak, Labi. Cik, Labi dah bercampur geram, Cik. Cilaka punya Labi. Sekali aku lurasin nanti. Baru dia tahu. Habis apa salah Abang, Cik? Makan aku habis. Alah. Sudah sampai hukum Tuhan. Aku demam bukan mati lah. Balur. Tegas kau beritahu dengan dia. Kau tak percaya sunaik atas dia. Labi, kau ada orang tak percaya suruh naik ke atas. Encik, silakan naik, Encik. Terima kasih. Encik. Yang itu biliknya. Silakan masuk, Cik. Cik, saya ni demam.
Demam terkejut. Demam terkejut? Dah berapa lama Tuan Haji ni demam? Dah lama, Cik. Dengan kulit, dengan jam aja. Dah 3 tahun, Cik. 3 tahun? Kalau tak salah saya, baru-baru ni saya jumpa dia dekat kedai. Betul kan, Cik? Barulah merasa sedikit kebal badan aku ni. Nasib baik Cik Lekas datang. Kalau tidak, gol lah Pak Haji saya ni. Kau minta aku mati? Tidak. Kami berdoa biar Cik panjang umur. Kalau Cik nak mati, Alhamdulillah. Cikgu Murni. Cikgu datang kemari nak minta derma anak yatim ya? Begitulah maksud saya, Tuan Haji. Oh, kita mesti tolong. Wajib kita mesti menolong. Sebab mereka tak ada siapa lagi dalam dunia. Bukankah begitu, Cikgu? Oh, Tuan Haji sungguh bertimbang rasa. Lagu, Saja. mari. Berapa harus aku nak bagi derma anak yatim? RM100 cukup lah, Cik. RM100. Kau buat malu dengan aku? Orang kenal aku siapa? Haji Bakir. Kapal di laut, gedung di darat. Bukan macam kau, miskin, muka kelabu. Silakan, Cikgu Murni. Rumah besar, orang gajian ada, uang banyak, motor kabar. Cikgu, berapa saya nak bagi derma anak yatim? Itu terserah pada Tuan Haji. Ini derma saya. Terima derma saya RM1.000 dari Haji Bakir. Budak-budak tak boleh pegang duit banyak-banyak, Cik. Budak-budak yang boleh pegang duit banyak sebab dia tidak tahu kira. Kalau kau pegang duit, kau joli habis hartaku. Lekas kau ambil air kopi, berikan kepada Cikgu Murni aku. Baik, Cik. Amboi, muka Cikgu Murni, muka rezeki tahu. Betul ke Tuan Haji? Iya, saya pandai lihat tangan. Boleh saya lihat? Lihat. Bu Ratni mengatakan ada seorang lelaki betul-betul cinta dengan Cikgu Murni. Laki-laki yang macam mana, Tuan Haji? Orangnya separuh umur, tapi bukan tua tahu. Orangnya handsome. Orangnya kaya. Ada rumah besar, ada uang banyak, kekayaannya kapal di laut, gedung di darat, ada motoka. Motokanya buruk. Tapi kalau urat ni dengan urat ini bertemu, sudah tentu bertukar dengan kereta baru. Mesti. Amboi, bapak ni. Selama mak dah mati, bertukar corak nampak. Pakai seluar pendek lah, bertransistor lah, tukar kereta baru lah.
Oh, pasal aku pakai seluar pendek. Bukankah kita nak pergi piknik? Aku buka kereta baru, kan bagus untuk persediaan buat kau. Mana tahu, boleh jadi kau kahwin kah? Boleh jadi kau ke pasar, boleh jadi kau joli. Boleh jadi aku nak kahwin kah? Kau tengok Pak Haji tu, ada hati nak menikah nasib baik anak dia tengah. Tuan Kelali tak ingat nak mengaji. Bukan dia nak mengaji. Dia bukan Pak Haji, Beji. Dah siap semua? Sudah. Mari kita berangkat. Cik, ni cik. Mahal ni. Budak-budak, kalau korang nak mandi, mandilah. Cik. Murid-murid, senyum semua. Senyum. Senyumlah. Bagus. Cikgu, biar saya ambil gambar tu. Cikgu pula berdiri sini. Sedia murid-murid? Oh, patutlah berderau-derau rasa hatiku. Siap murid-murid? Senyum semua 1, 2. Macam dah berjanji pula. Bagus. Oh, Tuan Haji. Cikgu, silakan. Tuan Haji, inilah guru besar. Cikgu, inilah Tuan Haji yang menerima 10 kayu kain putih dan wang RM1,000 untuk persatuan kita. Oh, budi dan jasa Tuan Haji sungguh menjadi kenang-kenangan. Terima kasih, cikgu. Terima kasih. Cik Usah, bolehkah saya berjalan-jalan dengan Cik Umar ni sekejap? Ya, boleh. Murid-murid sekalian, ambil tempat masing-masing. Bikin 2 bulatan. Sedia? 1, 2, 3. Cuaca sungguh baik hari ini. Memang benar, Tuan Haji. Tuan Haji, silakan. Sila. Tuan Haji, silakanlah. Terima kasih. Amboi, takkanlah tak sudi pula. Yalah, kalau sudah dipaksa, apa boleh buat? I was romance.
Sedapnya. Di mana dibeli ni? Saya buat sendiri, Tuan Haji. Oh, buat sendiri? Patutlah sedap sangat. Minta satu lagi. Macam itulah. Lain kali jangan malu-malu. Apa yang dimalukan dengan Cik Murni? Apa Cikgu Murni tak nana. Apa nana-nana tu, Tuan Haji? Nak berumah tangga. Oh, yang sebenarnya saya sudah pun berumah tangga, Tuan Haji. Hah? Ya, saya telah pun berumah tangga dengan seorang pemuda yang sama umur dengan saya. Tapi perkawinan kita gagal dan roboh di tengah jalan. Kalau begitu, sekarang janda lah. Memang benar, Tuan Haji. Memang susah kalau kawin muda sama muda. Kerana orang muda tu selalu gopoh. Gopoh berfikir, gopoh segala-galanya. Tetapi kalau kawin dengan orang yang ada umur, besar manfaatnya. Kerana orang ada umur tu banyak experience. Memang benar kata Tuan Haji tu. Kali ini, kalau saya kawin lagi, saya akan cari orang yang lebih tua dari saya. Begitu cara berfikir. Ada apa ni? Bilabi, pandai juga pakcik kita jual minyak. Minyak apa? Minyak angin. Bilabu, ini yang namakan tua-tua keladi. Makin tua makin menjadi. Abang Labu dengan Abang Labi mengintip orang tukar pakaian, ya? Bukan tukar pakaian, Cik. Mengintip ular tukar kulit. Ular? Jangan dekat, Cik. Ular ni ular tua. Dah kerepot pun. Tak sadar diri. Kalau dia belit, parah, Cik. Abang Labu, Abang Labi, tolong panggilkan Bapak. Manisha nak makan lah. Rusak program kita tengok siapa datang. Cikgu besar. Datang buat apa di tepi laut ni? Maafkan saya, nampaknya saya mengganggu kesenangan Tuan Haji. Tak jadi apa, Cikgu? Cikgu Murni itu terlupa. Nasib baik saya ingat. Ada lupa apa, Cikgu? Surat jemputan. Oh, Cikgu ada bawa tak? Ada. Ini dia. Buat jemputan apa, Cikgu? Malam besok, kita akan mengadakan malam perjumpaan dengan persetujuan Cikgu Murni dan cikgu-cikgu yang lain. Diminta Tuan Haji Bakil bersama. Apa kata Tuan Haji? Sayang. Besok saya ada urusan yang mustahak. Besok malam Cikgu Murni datang tak? Oh, saya mesti datang. Saya cancel urusan saya semua. Pukul berapa besok, Cikgu? 8:30 malam. Terima kasih. Cikgu-cikgu yang dihormati sekalian, pada malam ini kita sungguh merasa bertuah kerana Tuan Haji Bakil berada bersama-sama kita. Tuan Haji Bakil banyak membuat jasa kepada persatuan anak-anak yatim. Dari itu, mari kita hadiahkan sekalung bunga kepadanya. Silakan Cikgu Murni. Juga, pada 24 hari bulan depan, kita akan adakan malam aneka ragam. Kita harap Tuan Haji Bakil akan menyampaikan segala hadiah-hadiah. Sebelum kita makan, saya minta kepada cikgu-cikgu sekalian
marilah kita menyanyi lagu selamat untuk Tuan Haji Basil. Tangan cikgu. 1, 2, 3. Allah selamatkan kamu. Allah selamatkan kamu. Allah selamatkan Tuan Haji Basil. Allah selamatkan kamu. Dan Cikgu Murni juga banyak membuat jasa pada persatuan kita. Marilah kita menyanyi lagu selamat untuk Cikgu Murni. Bangun cikgu-cikgu sekalian. 1, 2, 3. Allah selamatkan kamu. Allah selamatkan kamu. Allah selamatkan Cikgu Murni. Allah selamatkan kamu. Cikgu Murni. Saya, Tuan Haji. Sebenarnya ada satu perkara saya nak berunding dengan Cikgu Murni. Sila. Perkara apa, Tuan Haji? Semalam, waktu di piknik, Cikgu Murni ada mengatakan Cikgu sanggup kahwin kepada orang yang lebih umur daripada Cikgu. Memangkah begitu? Memang betul, Tuan Haji. Ini, saya ada seorang kawan, dia tu bujang. Kalau dia masuk meminang, sanggupkah Cikgu Murni menerima? Siapa ke kawan Tuan Haji itu, Tuan Haji? Oh, bukan tanggung-tanggung orang, Cikgu Murni. Budi bahasa, cukup manis dan baik kepada orang, tak ubah macam saya ni lah. Kulitnya hitam manis macam kulit saya ni, Cikgu. Tinggi-tingginya, lagaknya, jalannya, ada pula anak perempuan begini tinggi. Lebih kurang macam Cikgu ni lah. Ya, macam Cikgu ni lah. Putih-putihnya. Orangnya banyak uang. Rumah batu ada, rumah besar ada, kereta baru ada. Hai, Cikgu. Kalau Cikgu kahwinlah kepada kawan saya tu, seumpama ayam bertelur di atas padi. Mewah hidup Cikgu selama-lamanya. Siapakah nama kawan Tuan Haji itu, Tuan Haji? Namanya? Tadi di tepi bibir, sekarang dah lupa pula. Kalau tak salah, Kil. Akhil kah? Syakil kah? Tapi, orangnya Haji juga. Cikgu Murni. Saya, Cikgu. Meeting dah nak dimulaikan. Silakanlah. Tuan Haji, kita sambung lain kali ya. Baiklah, Cikgu. Cikgu besar tak habis-habisnya meeting. Sedikit kita tak dikasihnya jam. Cikgu Murni, bila kita berjumpa lagi? Malam aneka ragam. Makan tangan.
penonton yang dihormati sekalian, marilah kita menyanyikan kembali lagu selamat ini kepada anak-anak yatim. Semoga Allah memberi selamat kepada mereka. Terima kasih sidang penonton yang dihormati sekalian. Terima kasih. Maka acara selanjutnya sekarang merupakan sebuah tarian, yaitu tari silat Melayu. Sidang penonton yang dihormati sekalian, tari silat Melayu adalah ciptaan dan diajarkan oleh cikgu besar kita, Cikgu Besar Hafsah. Terima kasih. Putri Melayu berlenggang lenggo indah bergaya, bukanlah hanya pandai merayu, tetapi sanggup membela bangsa. Amboi, 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 putri jelita bersopan santun berbudi bakar. Tidaklah hanya pandai bermanja, berani pula ke medan laga. Amboi, 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 amboi. Ikan betuk di tengah sawah, ikan puyuh di rawa-rawa. Ingat pesanan Datuk Hang Tua, tidak Melayu hilang di dunia. Amboi, 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 amboi. Budak-budak memakan ketupat, tupat nasi dibelah-belah. Hidup kamu jasa tak dapat, sekali hidup hai buktikanlah. Amboi, 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 amboi. Amboi, amboi, putri rupawan berlemah lembut memikat hati, bukanlah hanya buat hiasan mengharum wangi semarak negeri. Amboi, 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 amboi. Amboi, amboi, putri sejati melemah luas melangkah permai. Jangan disangka jinak merpati, tak gentar pula membela diri. Amboi, 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 amboi. Anak kampung membuat lapangan, buat tagar hai kayu berduri. Runtuh gunung bumi bergegar, patahlah lampu jangka berdiri. Amboi, 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 amboi. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, tibalah masanya kita akan mempersembahkan sebuah acara yang sangat istimewa. Acara itu ialah memilih Ratu Kebaya. Para pengadil terdiri dari seniman, seniwati dan teraju utama film-film Melayu. Saya perkenalkan para pengadil tuan-tuan dan puan-puan. Pengadil yang pertama, Seniwati Dayang Sofia.
Pengadil yang kedua, Seniman Ahmad Mahmud. Pengadil yang ketiga, Seniwati Rosnani. Pengadil yang keempat, Teraju Utama Omar Rojek. Pengadil yang kelima, Seniwati Sarimah. Terima kasih. dapat nomor 1. Apa, Pak? Aku haus nak minum air batu. Air batu? Sidang penonton yang dihormati sekalian, sementara kita menantikan keputusan pengadil-pengadil, maka kita akan mempersembahkan sebuah lawak jenaka yang bernama Aji Aji Buka Pintu, dijayakan oleh pelawak yang terkenal Labu dan Labi.
hantu syaitan semua kecut, nampak parang berhenti cabut. Hantu syaitan semua kecut, nampak parang berhenti cabut. Sidang penonton yang dihormati sekalian, sebelum kita menyebutkan nama-nama pemenang pada malam ini, saya persilahkan penaung kita Tuan Haji Bakil untuk naik ke pentas. Tuan Haji Bakil. Silakan. Menurut keputusan para pengadil, pemenang kebaya yang nomor 3 jatuh pada Cik Zubaidah Muhammad. Pemenang kebaya yang nomor 2 jatuh pada Cik Zarina Abdul Ghani. Sidang penonton dan hadirin yang terhormat, tibalah masanya yang ditunggu-tunggu. Ratu Kebaya tahun 1962 jatuh kepada Cik Murniati Haji Ibrahim. Orang yang nak kahwin dengan Cik Gumurni itu ada di sini, orangnya tahu. Yang mana satu, Tuan Haji? Kalau Cikgu mau tahu, orangnya yang nak kahwin sama Cikgu tu saya lah. Kenapa Tuan Haji tak bilang dari dulu? Kalau Tuan Haji betul sukakan saya, masuk meminanglah. Iya kah? Ya. Tuan Haji, kenapa Cikgu? Tolong buka baju. Buka baju. Lepaskan. Harap tuan-tuan bertenang. Tuan Haji tidak mati, tapi hanya pingsan saja. Tolong tirai tutup. Tolong tutup tirai. Tutup.
Tutup. Macam mana Bapak boleh pingsan? Bapak ni bikin malu pada orang ramai sajalah. Macam mana Bapak tak pingsan? Panggung tu panas sangat. Panggung air condition pun panas. Bapak pun jadi heran Manisa. Semasa Bapak berjabat tangan kepada Cikgu Murni. Satu macam datang angin di muka Bapak. Swing! Macam berat motorkar. Kau tak rasa lah, Bu? Oi, bukan rasa saja, Cik. Saya nampak berkemutih saja angin itu datang, Cik. Aku pun nampak juga. Angin apa tu? Angin Ahmad? Ya. Angin Ahmad? Terkekatlah aku. Tolong! Labi, angin apa tu Labi? Angin tikus. Angin tikus? Kau pun sama juga, tolol. Kau lihat ni. Dah kenalah tu Bapak bertiga. Selamat malam. Cikgu Murni tu dah setuju kahwin dengan aku. Besok pagi kau cari orang tu, 2-3 orang, terus pergi Minang sekali. Tak usah orang tua-tua, Cik. Saya seorang cukup masuk Minang. Mana kau tahu? Diam Rangkau. Kau fikir aku tak tahu masuk Minang ya? Di mana kau belajar? Dulu, waktu bapa aku nak kahwin dengan mak akulah masuk Minang. Kau mana tahu, kau belum beranak lagi. Cik, jangan susah hati. Everything okay. Tip-top. Bagus. Kau pergi berehat dulu. Assalamualaikum Cikgu Murni. Waalaikumsalam. Sila Labi. Ada hajat apa ni? Kami ni ada hajat besar. Saya berdua ni datang kemari nak masuk Meminang. Meminang siapa? Meminang Cikgu Murni untuk saya. Ha? Untuk kau. Meminang Cikgu Murni untuk tuan saya, Tuan Haji Bakil. Oh. Terima sajalah Cikgu Murni. Tanyalah pada bapak saya. Kalau dia setuju, setujulah. Pak Haji Bakil tak mau kahwin dengan bapak cikgu. Buat apa tanya dia? Mestilah tanya bapak dia, ni soal Meminang. Kalau bapak tak setuju, tak jadilah. Balik ke rumah Pak Haji nanti lesing lagi dia. Cikgu, boleh tak kami berdua berjumpa dengan bapak cikgu? Bapak! Pak! Ada apa mu ni? Ada orang nak jumpa dengan bapak. Alamak, kementuannya. Tapi ada can tau. Can apa? Kalau dia tak mau terima kita punya pinangan, kita tangan-tangan dengan dia. Assalamualaikum, Pak Haji. Waalaikumsalam. Jemput dan naik anak-anak. Pak Haji, Allahumma salli ala sayyidina. Allahumma salli ala sayyidina. Silakan. Baik, Pak Haji. Ada apa anak ni datang kemari? Ada hajat. Lalu, tolong ceritakan.
Saya berdua datang kemari. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya, ya. Mustahil nak jumpa dengan Tuan Haji. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya, ya, ya. Kerana ada satu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Teruskan. Tuan Haji, saya datang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pak Haji dah kena penyakit dapat salam. Kerana ada Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya. Tapi Ya. Tuan Haji ni terlalu baik. Ya. Kau aja lah yang Ya, cakap. Pak Haji baik, Pak Haji baik. Ada apa anak-anak ni? Pak Haji, sebenarnya kita berdua ni datang. Oh, datang dari masjid ya. Tahu sudah kita. Ya, ya. Awak bukan tak tahu. Semalam hujan lebat. Ya, Pak Haji. Dah hujan lebat tu tak apalah. Ya, Ibu kita- pun kuat. kita- Anjung di masjid kita tu roboh. Dipukul ribut. Pak Haji panggil tukang. Ya. Tukang datang. Dia lupa bawa simen. Pak Haji lah betul-betulkan. Pak Haji harap korang diorang pergilah betulkan masjid tu. Rusang program aku. Kenapa anak ni? Belaga angin, Pak Haji. Oh. Bapak, ini kipasnya, Pak. Ya. Maafkan Pak Haji ya. Pak Haji masuk ke dalam sekejap. Ya. Pak Haji nampak tak kayu can kita bercakap lah, Bu. Kalau dia buat penyakit macam ini juga, aku bilang tutup, engkau tutup mulut lah, Bu. Boleh lah, Wi. Biarkan, biarkan. Panas. Ya, ya, ya. Anak-anak ni tak panas. Oi, panas, menyerap darah-darah. Ya, sampai nak meletup lah, Pak Haji. Apa yang anak-anak cakap tadi silakanlah. Baru Pak Haji kali kita bercakap. Begini, Pak Haji. Badan Pak Haji memang tak boleh kena tahan panas. Ya, ya. Malumlah orang tua. Ya, ya. Orang tua lah katakan. Kamu duduk. Orang ni tak panas sampai begini. Agaknya matahari ni dah rendah bang kali. Ya, ya. Kadang-kadang Aku duduk. 3-4 kali Pak Haji mandi. Maklumlah panas sangat. Aku duduk. Dengar sini, Pak Haji. Kami datang kemari nak masuk meminang anak Pak Haji untuk Pak Haji Bakil. Kasih tak? Apa? Haji Bakil? Dia bersetuju lah tu. Selamat. Alhamdulillah. Celaka punya Haji Bakil. Apa orang ni cari tali bawah dia? Minta ampun, Pak Haji. Jangan lari. Takut ya. Ini bapak tiri Haji Bakil tau. Kurang belajar. Nasib baik korang lari. Kalau korang tak lari, naas korang. Kurang belajar asam pelukul. Bagaimana tentang perminangan? Berhasilkah tidak? Rosak, Cik. Rosak program kita. Rusak? Apa yang rusak? Ada ke patut? Bapak dia bilang muka Encik macam beruk Mak Ye. Kononnya nak kahwin perempuan yang paling cantik dalam kampung ni. Tua kutuk, tua tak sadar diri. Bapak dia taram dengan Encik. Kalau dapat Encik, dia nak lanyak-lanyakkan. Lanyak? Betulkah katanya, Rabi? Ya, Encik, mula-mula dia kata. Mula-mula? Alamak, mula-mula? Kau lihat ni. Aku mesti pukul kepala dia dengan martul. Kalau tidak, jangan dipanggil aku Haji Bakil. Encik. Tapi Cikgu Murni terus bergaduh dengan bapak dan Encik. Dia katakan, Bapak, sampai hati Bapak kata pada Haji Bakil kasih saya. Saya cinta pada Haji Bakil. Bila saya makan, teringat Haji Bakil. Bila saya minum, teringat Haji Bakil. Bila malam saya nak tidur, saya tepuk-tepukkan bantalnya. Panggil Haji Bakil, Haji Bakil, Haji Bakil. Kalau boleh dia nak mati dengan Pak Haji Bakil. Aku dah tahu tu. Memang mesti Cikgu Murnis berkata begitu.
Labu. Apa kata bapaknya lagi? Seterusnya, Cik. Dia tangkap si Murni. Dia ikat. Dia pukul sampai keluar darah, Cik. Dia pukul? Ya. Silakan punya bapak mertua. Kau pukul kekasih aku. Apa kata bapaknya lagi? Saya tak sampai hati nak dengar, Cik. Semua ni Labi tahu. Apa katanya Labi? Cakap apa yang dia cakap? Terus Cikgu Murni panggil, Abang Labi, tolong kasih tahu sama Haji Bakir, lepaskan saya. Kalau saya dah terlepas, malam ini juga saya nak kahwin dengan Pak Haji Bakir. Dan saya tunggu di rumah Tuan Kadi. Kalau begitu, ini malam kamu berdua pergi lepaskan Cikgu Murni. Aku tunggu rumah Tuk Kadi. Malam ini aku kawin. Apa yang kau cakap macam itu dengan Pak Haji sekarang? Apa kita nak buat sekarang? Engkau lah bilang kena Murni sukakan dia. Bukan kau cari balak ni semua. Balak. Kenapa hatiku tebak debu pula ni? Rasa tak sedap badan lah. Hai, jangan aku salah makan ke? Dari mana si mata ni pula? Allah. Jatuh lega. Lalu dah terang si mata. Murni? Oh, Murni. Ya, Pak. Ada apa, Pak? Ini malam kita tukar tempat tidur. Kau tidur di bilik bapak, biar bapak tidur di bilik kau. Kenapa, Pak? Entahlah. Bapak rasa tak sedap hati lah. Hati bapak kedak-geduk. Sudahlah Murni. Kau pergi tidur di bilik bapak. Pergi. Baik, Pak. Yang itu bilik Haji Kementon. Yang itu bilik Cikgu Murni. Itu. Okey. Dia Pak Haji.
Kenapa pengantin perempuan ni berselimut? Dia malu menengok Haji Bakhil. Maklum, terlalu handsome. Handsome. Apa nak dimalukan? Bukannya orang lain. Kan bakal jadi suaminya sendiri. Siapa saksinya? Saya, Tuan. Saya di sini. Baik, Tuan. Saksi kedua? Saya, Tuan Haji. Sini. Pengantin laki-laki. Ya. Saya di sini. Tuan Haji Bakir, suruh dia buka selimutnya dan suruh dia sign di sini. Baiklah, Pak Haji. Hitler! Hei, Haji Bakar! Keledek bukan sebarang keledek! Keledek datang dari pasti. Ini pendek, bukan sebarang pendek! Pendek Hercules penumbuk besi! Anak habis bergila! Aduh! Ampun aku, Bapak Mentua. Apa Bapak Mentua? Hei, Haji Bakar! Aku akan bawa perkara ini ke tengah! Ke mahkamah kau! Banyak tapi Bapak Mentua. Aku menantu yang baik. Baik! Cikgu mau ni bela aku. Mahkamah dapati bahawa Haji Bakil bin Lebai Kedekut Labu bin Kundok Labi bin Kura-Kura. Amboi, pelik sungguh nama kamu bertiga ni. Kamu bertiga didapati salah dan dikenakan denda RM500 tiap-tiap seorang atau penjara 3 bulan. Bagaimana Tuan Haji Bakil bin Lebai Kedekut? Tak apa, saya mesti bayar, Tuan. Bagus. Labu bin Kundor dan Labi bin Kura-Kura? Dia bayar, Tuan. Kenapa pula aku nak bayar? Kau tak bayarkan begini. Aku tak mau bayar. Siapa jaga anak Encik? Biar mati kering dengan aku. Jangan Encik bayar, Encik. Aku tak mau bayar. Ini je ni, Encik. Padan muka kau. Setan! Labi, sampai hati Pak Haji tak mau tolong kita, ya. Apa nak buat, Labu? Memang nasib kita.